Kalau korang tengok channel aku sekarang, mungkin nampak macam biasa je. Video pasal dah setup, PC build dan gaming content aku yang lama-lama dulu. Tapi sebenarnya aku dah buat konten dekat internet ni lebih kurang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun tu, ada video yang perform and ada juga video yang langsung tak perform. Ada masa aku rasa motivated nak buat konten and ada masa juga aku rasa just nak berhenti je. Tapi sepanjang 5 tahun journey aku sebagai content creator, aku ada sedar satu benda. Di mana content creation ajar aku banyak perkara. Bukan saja ajar tentang YouTube ataupun video editing, tapi juga tentang mindset, disiplin dan lain-lain. So dalam video ni aku nak share sikit bersama korang beberapa perkara penting yang aku belajar selepas 5 tahun aku jadi seorang content creator. Kalau korang pun seorang content creator ataupun ada impian untuk menjadi seorang content creator, maybe video ni dapatlah membantu korang sikit-sikit. So, perkara pertama yang aku belajar ialah tentang consistency. Nak stay consistent ni sebenarnya memang sedikit susah. Bila kita mula-mula buat konten, memang semuanya akan rasa exciting. Kita ada banyak idea, kita nak post banyak video and kita juga akan bayangkanlah yang maybe kita punya channel ni boleh grow dengan cepat. Tapi selepas beberapa minggu ataupun selepas beberapa bulan, kita akan mula untuk perasan sesuatu perkara. Macam kita punya views maybe tak capai macam apa yang kita expect ataupun apa yang kita target, and then kita punya followers ataupun subscribers pun memang tak naik langsung. And disebabkan benda-benda macam itulah akan buat kita rasa hilang semangat. I mean, aku sendiri pun memang ada rasa macam tu. Of course, aku rasa semua content creator akan rasa macam tu. Kadang-kadang kita rasa kita dah letak banyak effort dekat video tu, tapi views tak ada. But at the same time, aku rasa kita tak boleh expect benda macam tu juga. Sebab dunia content creation ni sebenarnya kadang-kadang dia berasaskan luck. If platform tu macam nak push korang punya video, memang views dapatlah naik dengan banyak. Kalau platform tu rasa tak nak push korang punya video, memang tak adalah views. Maybe ada sesetengah orang yang tak percaya tentang luck dalam dunia content creation ni, tapi pada aku sebenarnya luck itulah yang memang paling banyak membantu korang untuk berjaya dalam dunia content creation. Tapi apa yang aku nak nasihatkan dekat korang, janganlah mengharapkan luck sahaja. Korang juga mesti kena letak effort ataupun research dalam korang punya content tu. So maybe kalau korang punya views, followers ataupun subscribers memang lambat nak naik ataupun tak naik langsung, jangan give up. Sebab mostly orang yang berjaya dalam dunia content creation ni bukanlah sebab diorang tu talented, tapi sebab diorang konsisten and tak give up dalam benda yang diorang buat. Cakap tentang growth, aku pun sebenarnya masa mula-mula buat YouTube dulu sebelum aku start journey aku sebagai seorang content creator, aku rasa nak grow tu sebenarnya senang je. Boleh ambil masa yang cepat, tapi realitinya memang sangatlah susah. Sebab dulu sebenarnya aku memang tak tunjuk muka semasa aku buat content, and then aku plan macam aku nak buat face reveal lah bila aku dah capai 10,000 subscriber. Tapi bila aku dah start buat video, dah upload dekat YouTube apa semua tu, aku rasa macam rasa macam lambat sangat nak tunggu 10,000 subscriber ni. Sebab aku expect memang boleh dapat dengan cepat, but hakikatnya tidak. Dan tak silap aku buat face reveal masa aku capai 1,000 subscriber kot, kalau tak silap aku lah. And aku nak dapatkan 1,000 subscriber tu pun lebih kurang setahun, tak silap aku. Video tu semua sebenarnya aku ada post dekat aku punya channel ni, tapi sekarang aku dah private. And kalau korang perasan dekat YouTube channel aku ni, total video sekarang aku ada lebih kurang 200. Tapi sebenarnya total video aku yang dah buat, aku rasa hampir 1000 video jugalah. But most of my video semuanya aku dah private. Aku just tinggalkan sikit-sikit je konten aku masa dulu-dulu. Sebab sekarang pun aku nak transition ke direction yang baru. So kalau boleh, aku tak nak macam orang ingat aku still buat konten-konten lama tu semua. But apa yang aku nak cakap dekat korang ialah korang jangan letak harapan yang tinggi sangat untuk growkan channel korang tu dengan cepat. Seperti yang korang tahulah, right? Maybe kalau kita letak harapan yang sangat-sangat tinggi dalam sesuatu perkara tu and kita tak achieve benda tu, maybe kita akan boleh rasa down. So aku tak nak korang rasa macam tu sebab diri aku sendiri pun dah pernah lalui. So apa yang korang patut buat ialah just keep on going buat korang punya content tu, and korang punya channel akan slow-slow grow. Trust me. Dan perkara lain yang aku belajar juga ialah jangan terlalu overthink dekat korang punya content. I mean, diri aku sendiri sebenarnya aku sangat-sangatlah overthink semasa aku buat content. Like aku fikir video tu memang kena perfect, editing kena perfect, lighting kena perfect, idea, script semuanya kena perfect. Sampailah benda-benda macam tu semua buat kita fikir terlalu lama sebab semua benda nak perfect, right? Memang kena fikir dengan banyak lah. But at the end, tak puas apa-apa pun sebab terlalu overthink. Tapi bila aku tengok balik, kadang-kadang kita punya audience ni tak perlukan benda yang perfect. Kita just kena show up je untuk diorang. Kadang-kadang kita punya audience ni lagi suka benda yang authentic, benda yang real. Kira macam kita just jadi diri kita sendiri je. Benda macam tu memang lagi orang suka. I'm not gonna lie. So kalau ada satu nasihat yang aku boleh bagi dekat content creator yang baru, upcoming,
apa yang aku nak kata dekat korang ialah just post your content. Jangan tunggu sampai semuanya perfect. Sebab kita ni sebenarnya lagi banyak belajar benda-benda baru semasa kita post kita punya content. Bukannya daripada overthinking benda-benda yang tak sepatutnya. Satu lagi benda yang aku belajar semasa aku start buat content ialah content creation sebenarnya ajar kita banyak skill. Contohnya seperti video editing, graphic design, script writing, camera work, communication and macam-macam lagi lah. Serius, sangat-sangat banyak skill yang korang boleh belajar sebagai seorang content creator. Skill-skill ni jugalah yang boleh membantu korang untuk buat duit di luar sana. Contohnya seperti diri aku sekarang ni, aku berjaya untuk land full-time remote video editing job. And dekat mana aku belajar untuk edit video? Dekat YouTube je. I'm not gonna lie, YouTube is your best guru. Kalaulah korang ada nak belajar sesuatu skill, right, korang boleh just tengok dekat YouTube. Semua benda yang korang nak belajar ada dekat situ. Maybe ada sesetengah orang yang nampak macam skill ni semua tak berguna, tapi sebenarnya ia sangat berguna. I mean sekarang ni demand untuk video editor, script writer apa semua tu memang meningkat. And apa yang lagi best, korang boleh land overseas client. Aku ada experience di mana aku bekerja dengan US punya client, and diorang tu semua merupakan content creator from US lah. So sebelum aku berjaya untuk land full time job yang aku ada sekarang ni, aku bekerja sebagai freelance video editor. Aku build aku punya portfolio and aku cold email seorang-seorang content creator yang aku rasa tertarik untuk bekerja dengan diorang. But aku boleh kata maybe dalam 100 content creator yang aku email, maybe yang reply 5 hingga 10 je. Maybe tak sampai 10 pun sebenarnya. But at least ada jugalah orang yang nak ambil kita sebagai diorang punya video editor. So pada aku sebenarnya opportunity tu memang berlambak je dekat luar sana. Korang just kena ambil action je. So maybe content creation ni boleh jadi korang punya main job, and maybe video editor ataupun script writer ataupun graphic designer korang boleh jadikan as side job. Ikutlah mana satu kerja yang paling banyak menguntungkan kita, itu yang akan jadi korang punya main job. So selepas 5 tahun buat content, aku masih lagi belajar, masih lagi improve dalam sesuatu benda, dan aku masih lagi cuba benda baru. Untuk korang pula, kalau korang ada impian untuk menjadi seorang content creator, just go for it. Post video pertama tu and belajarlah sepanjang perjalanan tersebut. By the way, aku nak ingatkan lagi sekali dekat korang tentang direction baru untuk channel aku ni. Seperti yang aku dah kata sebelum ni, sekarang channel aku ni memang lebih fokus ke arah macam tech, lifestyle and konten-konten macam ni lah, macam untuk mengajar korang sesuatu benda. Tapi ada juga konten-konten yang aku akan upload di masa akan datang yang korang belum nampak lagi sekarang, seperti vlog. Itu pun memang aku ada plan. Tapi kalau korang expect gaming video, itu memang dah tak buat lah aku rasa. Maybe aku ada upload gaming video dekat TikTok, itu je. Dekat YouTube, Instagram semua memang tak. Sebab untuk TikTok tu memang aku akan buat variety content lah. So memang maybe benda-benda random pun aku akan upload dekat TikTok. But platform yang paling aku nak fokuskan sebenarnya dekat YouTube. But at the same time aku juga kena fokuskan untuk buat shorts video untuk upload dekat Instagram dan juga TikTok. Sebab short form video sekarang ni memang makin berleluasa, makin popular. Maybe sebab attention span manusia pun dah berkurang. So that's why maybe lebih ramai orang prefer untuk tengok short form video. Anyway, aku harap korang ada belajar something dalam video aku ni, and jangan lupa juga untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang.